yatahamasuna bainahum illa bistum fid dunya illa ashra, yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Allah sebut lagi ayat 103. Allah Ta'ala kata depa bisik sikit je kat kawan sebelah. Ahli neraka punya perbualan ni, berapa lama dulu kita duduk dunia? Hak kawan sebelah kata 10 hari. 10 hari ya tuan-tuan, padahal 70 tahun, 65 tahun. Tinggal apa? Tinggal 10. Pasal apa tinggal 10? Pasal nisbah dengan akhirat. Pasal nisbah dengan panjang hak dia berdiri di mahsyar tu. Kalau nisbah dengan dia duduk dalam syurga, dia duduk dalam neraka, jarak duduk dalam neraka, mungkin nisbah tu akan jadi lebih kecil. Hak puak ni, hak puasa, hak semayang, ni semayang apa semua ni, lepas tu timbang-timbang jadi ahli neraka. Bila selepas ditimbang semua amalan tuan-tuan, orang akan menuju ke mana? Haudun Nabi. Ni dia punya perjalanan dia. Telaga Rasulullah SAW. Setiap Rasul ada telaga, ada haud. Setiap Rasul. Telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ditimbang, kita semua akan berjalan menuju ke telaga. Tak tahulah, punya berharap ni nak pergi telaga ni, punya seronok. Kata Nabi SAW, bila kalian datang, ada yang mencedok air itu dengan tangannya sendiri, ada yang diberikan oleh para malaikat, dan ada yang dihidangkan oleh Nabi SAW. Hak ni special lah. Nabi ambil teko apa? Dia minum. Lama dah berdiri. Lama berdiri, semua orang letih melampau. Ni terbuka ni, tengkok ni terbuka, tangan ni perut terbuka. Disebabkan terlalu lama berdiri di mahsyar, terbuka perut ni, belah ni terbuka sikit, belah ni terbuka. Nabi jamu minum. Mai satu grup kumpulan semayang juga, umat Nabi juga mai kat telaga Nabi, sebab setiap umat pergi ke Nabi masing-masing. Bila duk tengah berjalan mai dalam keadaan penuh pengharapan, satgi nak minum ni, ayat yang hebat, yang satu tegukan daripada air haud itu akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Fala yazma'u ba'daha abada. Dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tiba-tiba bila main satu grup, malaikat menghalau mereka ini seperti mana menghalau anjing. Halau. Tuan-tuan, Nabi tengok umat dia kena halau, Nabi buat apa? Ni Rasulullah. Nabi kata Rabbi ummati, Rabbi ummati. Kan Nabi kenal pun, Nabi tahu yang tu umat, tetapi Nabi tak kenal cara peribadi ni, tak kenal. Nabi tak kenal kita. Cuma Nabi pernah dengar nama orang yang selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang selawat, nama orang yang selawat tu sampai ke Nabi, nama kita sampai. Nabi pernah dengar, tapi tak pernah tengok muka. Tiba-tiba malaikat halau sungguh-sungguh ni. Kena jerekah, kena halau. Seperti biasa Rasulullah SAW, dia nak selamatkan umat dia. Kata Nabi, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, umat aku tu. Lalu dijawab kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu, dan sesungguhnya mereka telah mengubah banyak daripada ajaran kamu. Ubah macam-macam. Hak sunnah tidak diamalkan, yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah, yang bercakap benar dikatakan bohong, yang berbohong dikata cakap benar.
Bila dijawab macam tu, Nabi pun kata suhqan wa bu'dan liman baddala wa ghayyar. Kalau macam tu, semoga Allah menghancurkan mereka dan menjauhkan mereka. Tak apa kalau macam tu, biarlah mereka dihalau. Hak ni geng kena ahli neraka juga. Hak ni entah ni, bahaya ni, kena halau ni. Malu lah ni. No, mai dah kena halau. Lepas tu Nabi nak bela dah, kita seronok dah. Si baik Nabi dah. Lepas bagi tahu apa yang kita buat, Nabi kata kalau macam tu pergi, biar pergi. Habis naik titi sirat. Naik titi sirat tak tahu pula, wallahu alam berapa tahun pula. Lama dan panjangnya titi sirat ni, tuan-tuan, panjang meja ni kan. Bukan bentuk dia macam ni lah. Nabi kata bila jalan ni, ada orang kelajuan kilat. Dia langkah kaki kanan, langkah kaki kiri, duduk depan syurga dah. Dan ada orang, hadis Nabi, kelajuan kuda yang pantas. Tu kuda dan ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, dan ada orang yang menyulur. Nyulur, hubut, nyulur. Ada orang langkah ya, terjatuh. Titi sirat ni tuan-tuan, titi Allah Ta'ala bentang titi sirat ni atas neraka. Belah sini mahsyar. Dulu saya cerita dah, belah sini mahsyar. Lepas tu Ta'ala bentang titi sirat, bawah neraka, ujung sana syurga. Siapa habis lintas semua titi sirat berjaya, masuk syurga lah dia. Dia langkah kanan kiri habis titi sirat, maka masuk syurga lah dia. Yang mana hak timbang amalan tadi ambil tangan kiri, dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia nak atas titi sirat, saya jatuh. Cuma dia tak tahu tang mana nak jatuh. Berdasarkan berapa banyak ketaatan dia, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang lepas setahun jatuh. Ada orang lepas 5 tahun baru jatuh. Takkan makan tahun ustaz lintas titi. Tak makan tahun macam mana? Nabi kata dalam satu hadis, ada di kalangan kalian, bila dia naik titi sirat sampai dia bau dah wangi-wangian syurga. Dan wangi-wangian syurga itu hanya didapati berapa puluh tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Berapa puluh tahun perjalanan sebelum sampai tengok pintu syurga, bau dah wangi. Maksudnya berjalan berapa tahun? Ada orang berjalan 20 tahun jatuh. Jatuh pergi mana? Bawah. Gaung lah, bukan 1 kilometer, gaung. Tuan-tuan boleh bayanglah berapa luas punya gaung tu. Bayanglah berapa luas pun, lebih luas daripada mungkin bumi Allah ni. Bumi ni lebih luas mungkin. Jatuh masuk dalam tu. Dan suasana titi sirat adalah hitam. Sebab apa hitam? Sebab apa gelap? Kerana titi sirat diletakkan di atas neraka jahanam, dan keadaan neraka jahanam adalah gelap. Sebab tu titi itu gelap. Maka ada orang wajah dia, anggota wuduk dia bercahaya, maka dengan cahaya itulah menjadi pedoman bagi dia untuk menghabiskan perjalanan seorang diri dia di atas titian sirat yang maha panjang. Kalau jalan ramai-ramai seronok kat tuan noh, tak boring kan, menyembang lah apalah. Lama lagi noh, lama. Kita berhenti bah, lepas tu kita berhenti bah. Ada semua seorang. Budak hari ni, anak remaja hari ni, bukan perempuan, laki ni. Nak pergi tandas teman. Nak pergi kedai runcit. Kita suruh beli apa? Sabun ke apakah? Ustaz nak bawa teman seorang beli tak? Kan tengah malam, petang. Sirat seorang. Saya akan berjalan seorang, tuan-tuan akan berjalan seorang. Lama titi sirat.
Lama perjalanan dia. Nabi kata ada orang cahaya dia cerah, luas. Ada orang cahaya dia sebesar ibu jari kakinya sahaja. Tentu ya. Padan lah Quran pegang Ramadan ya. Tu pun 10 malam lah, lepas tu tak main dah. Sibuk menikah apa semua. Macam tu lah. Kadang-kala bercahaya dan kadang-kala padam. Jalan lah. Macam kita duk ketuk setelah slide. Ketuk-ketuk. Menyala Ustaz.